Z. Saya Z. Hari tu saya dah buat review pas dapat Y Suku percuma lah. Okey, kali ni saya tunjuk betul-betul ni Y Suku. Lepas ni saya nak buat video my first car. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, kita tengok pemandangan dari tepi Y15 bersama helmet cruiser. Kita tengok depan dia. Dia bentuk muncung, tajam. Lepas tu signal dia kat bawah. Lepas tu ada logo Yamaha tepi tu. Lepas tu ada stiker YZR. Semua standard kan, tak ada ubah Y, tak ada apa semua. Kita tengok kat belakang. Jom tengok exhaust. Ni exhaust pun exhaust standard Y15 daripada kilang. Tak ada ubah Y apa, cuma cala sikit lah. Kita keluar warna. Kita tengok tayar botak sikit. Atas signal dia macam ni, dia terkeluar. Lepas tu lampu. Lepas tu benda merah apa entah atas lampu tu pun saya tak tahu nama dia. Lampu dia bentuk macam Y juga kan, Y. Lepas tu tempat duduk dia, belakang tinggi, depan rendah. Lepas tu tempat pijak kaki ni pun benda apa nama dia, boleh komen kat bawah nama dia, saya tak tahu lah. Ni dia punya tepi ada stiker Y15 ZR, Y Suku orang Malaysia panggil. Ni signal dia, ada logo Yamaha. Ni lampu depan. Kalau yang baru punya sekarang, dia punya lampu depan ke bawah sikit. Ni bentuk depan lah, jerung. Rakyat Malaysia semua dah tahu Y15. Dia dah macam motor EX5 dah. Dekat jalan raya ramai sangat orang pakai. Kita tengok pemandangan daripada tepi. Okey. Hari ni kita santai Kita dekat utara Malaysia. Ini kawasan dia. Okey, kita santai dekat kawasan Penang, utara Malaysia. So sekarang bukan saya yang bawa motor. Yang bawa motor salah seorang videographer dalam YouTube channel ni jugalah. Syafiq Steam. Kita boleh follow dia punya YouTube channel. Okey, kita saling support. Jangan lupa subscribe dia punya channel. Santai utara Malaysia, Pulau Pinang. Okey, maaf video last ni memang tak cantik video dia. Sebab saya pun baru belajar. Saya pegang phone dia, macam nak jatuh je. Support lah, subscribe lah banyak-banyak. Saya boleh beli GoPro lepas ni. Santai utara Malaysia, kepala batas Pulau Pinang. Okey, kita tengok kawasan dia hijau, perkampungan. Memang nyaman lah dia punya tempat ni. Pokok-pokok. Tepi ni ada sawah padi. Lepas tu tepi tu sungai yang air warna coklat tu, macam teh ais. Sungai. Lepas tu video ni okey tengok malam-malam lah. Sebab apa? Sebab video ni last kan macam pening kepala sikit kan. Lepas pening-pening tidur terus. Okey, tu sawah padi. Nasib lah kalau kita datang musim ada dia letak padi baru tanam kan. Memang lawa. Pemandangan dia macam yang kat tengah hujung tu. Nampak hijau. Stres-stres siapa yang duduk dekat bandar tu kan boleh datang dekat area kampung ni. Lepas tu tepi jalan ni, tu air coklat. Tu macam steering tu. Steering apa? Dah lepas lah, lain kali kita boleh pergi. Ini bukan sungai tu, ini sawah padi. Tapi ada air kat situ. Lepas tu ada pokok-pokok tepi ni. Memang kalau siapa tengah stres boleh datang sendirilah kawasan ni.
Kawasan dia mini tar je. Tar dia tak besar, ada 2 lorong je. Tak besar sangat. Lepas tu, kat tepi ni kadang-kadang ada orang mancing. Memancing ikan. Ikan air tawar. Lepas tu ni ada signboard Bukit Mentajam, Laharya, Kepala Batas, Kubang Semang, straight. Ni gerai tepi-tepi jalan orang berniaga, bus stop pada Rapid Penang. Slow sikit kat kawasan ni. Tengok kat dalam. Saya nampak bendera apa ni? Bendera Penang. Lawan arus tak apa, dalam perkampungan tak apa. Tu. Bendera Penang, bendera Malaysia. Sekolah. Ini orang berniaga tepi jalan. Kepala Batas Pulau Pinang. Itu sebelah tu ada apa? Padi divider jalan tu ada padi. Tapi ni kiri kanan lah padi. Memang best lah tempat dia. Alamak terbalik pula. Dekat tengah tu ada rumah orang. Kat tengah-tengah sawah tu. Tengok ada orang memancing. Kadang-kadang ada orang memancing ramai-ramai. Kalau waktu petang lagi ramai orang. Siapa yang dah rasa macam duduk kat bandar tu dah bosan, bolehlah try, cuba datang Penang, belah-belah utara ni. Kedah ke Perak ke, datang ke kawasan kampung. Kita tengok memang best. Ada rumah orang tepi jalan. Okey, sampai di sini saja.